Masalah dia bila bawa jaket, tapi bila pakai tak hujan, bila tak pakai hujan. Sekarang berada di Pekan Brastagi. Kita nak tengok-tengok pasar malam dia macam mana. Hari ni tanggal Sabtu, jadi patutnya meriah lah dia punya pasar dia. Oh ni klinik. Rumah pun tak dapat. Ni kedai-kedai makan malam dia. Ikan bakar. Oh. Ikan bakar ya bang? Ya. Ikan bakar kan? Ya, ikan bakar. Ikan apa ini? Ada nila. Nila bakar, nila. Talapia. Ya, talapia. Ayam bakar, bebek kan? Bebek dan kampung ada dalam. Okey. Kami pusing dulu ya bang. Mari. Ya. Hujan. Jadi kita nak ke pasar. Rasa pasar belah sana. Jom kita cari pot untuk melintas. Ini ikan bakar. Ikan talapia. Itulah. Bakar-bakar. Ayam bakar. Nampak enak ya bang. Oh ni sate. Sate. Itulah sate ni. Nanti kejang. Halal. Oh ni sate ayam. Wah. Jangan tanya. Pulsar lagi. Pulsar, ini misi mencari pulsar. Ni ada satu problem kita ni. Itu suruh beli dekat airport tak nak semalam kan? Kat airport itu satu tempat je ada. Inilah macam ni ke boleh jadi turis guide. Kau berapa tahun buat kerja? Jangan buat malu Malaysia tolong lah. Boleh tak? Kau marah budak ni? Memang butak ni tapi Ada. Ada pula. Ada minta maaf lah. Adik-adik. Ingat tak ada. Ada? Dia mau jelaskan bagaimana? Ini harganya 20. Okey. Pilihlah nomornya. Boleh daftar ya, Dek? Boleh register. Boleh. Nombor Malaysia, Pakai kartu keluarga. Ada kakaknya. Oh, tak ada. Tak ada. Berarti XL aja lah. Kalau mau enggak Turis punya. Turis ya. Nah. Nombor Indonesia tak ada. Boleh kan turis? Malaysia punya. Turis tak bisa ini. Tak boleh kan? Bisa. Kena email sini. Di custom. Kena daftar di custom. Di airport lah. Betul Okey, bang. Bandara sajalah, betul lah. Dekat airport. Betul lah. Dekat airport je boleh. Dekat airport je boleh. Okey, terima kasih. Terima kasih bang. Pengajaran ni kalau nak datang Indonesia, nak beli data plan sini kena daftar email handphone anda di custom supaya anda boleh menggunakan SIM card di Indonesia.